Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Bantuan MY. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini dan mengikuti perkembangan semasa berkaitan bantuan rakyat serta isu KWSP yang sedang hangat diperkatakan ketika ini. Dalam video kali ini, kami akan kongsikan perkembangan terbaru mengenai tuntutan pengeluaran bersasar akaun 1 KWSP yang kini menjadi perhatian ramai pencarum di seluruh negara. Untuk makluman semua, borang penyertaan bagi sesi perjumpaan bersama pihak berkaitan telah pun ditutup tepat pada jam 12.30 malam tadi. Namun begitu, penutupan borang ini bukan bermaksud usaha tuntutan tersebut telah berakhir. Menurut kenyataan Presiden PJIRM, sesi perjumpaan di lobi Parlimen tetap akan diteruskan seperti yang dirancang. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk memastikan segala suara, pandangan dan keluhan pencarum dapat direkodkan secara rasmi sebelum dibawa kepada perhatian pihak kerajaan dan pembuat dasar negara. PJIRM turut menjelaskan bahawa setiap usaha perlu didokumentasikan supaya isu yang dibawa tidak hilang begitu sahaja tanpa tindakan lanjut. Walaupun ramai pencarum tidak dapat hadir secara fizikal, suara mereka tetap akan diwakili dalam perbincangan tersebut. Ramai juga yang tertanya-tanya, jika tidak hadir atau tidak sempat mengisi borang, adakah mereka tidak mempunyai peluang sekiranya pengeluaran bersasar ini diluluskan nanti? Penjelasan yang diberikan adalah perkara itu tidak timbul sama sekali. Ini kerana tuntutan yang dibawa bukan untuk semua pencarum tetapi lebih kepada pengeluaran secara bersasar kepada golongan yang benar-benar terkesan dan memerlukan bantuan kewangan segera. Sekiranya ada kelulusan pada masa akan datang, kerajaan dijangka akan menentukan mekanisme tertentu bagi mengenal pasti pencarum yang layak. Antaranya termasuk golongan yang berdepan tekanan hidup, masalah hutang dan kesukaran kewangan yang serius. Apa yang penting untuk difahami, keputusan akhir tetap berada di tangan Perdana Menteri dan pihak kerajaan sama ada mahu mempertimbangkan tuntutan ini ataupun tidak. Jika diluluskan, kaedah pelaksanaannya juga akan diperincikan kemudian. Selain itu, terdapat juga perkongsian bahawa perkembangan penting berkaitan isu ini dijangka berlaku dalam tempoh antara 22 Jun hingga 16 Julai. Walau bagaimanapun, setakat ini masih belum ada tarikh rasmi diumumkan oleh pihak berkaitan. Sehingga hari ini, belum ada sebarang pengumuman rasmi daripada KWSP atau kerajaan mengenai kelulusan pengeluaran akaun 1 secara bersasar. Orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati dengan maklumat palsu yang tular di media sosial. Jadi kepada semua pencarum, teruskan mengikuti perkembangan semasa dan jangan mudah terpengaruh dengan khabar angin yang belum disahkan. Itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan terus menyokong Bantuan MY. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan info terkini dari semasa ke semasa. Terima kasih dan jumpa lagi di video seterusnya.